Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kat depan mata kita sekarang ni, saya nak tunjuk sebiji Proton Saga Iswara. Ini Proton Saga Iswara tahun 97 tak silap saya. Ini Saga ni saya jual murah je. Memang nak di Lego murah Saga 1.5, 3.5 sedan manual. So siapa berminat boleh WhatsApp saya dekat nombor TikTok saya tu. So saya nak tunjuk dulu sikit. So Saga ni tak ada apa pun, saya tak restore pun, memang saya jual macam ni . So tengok rim ni pun sebagai cover rim macam tu je. Tapi kereta ni tak ada masalah, enjin memang cun-cun lagi, cuma body je saya tak buat. So boleh tengok pada bahagian dalam dia. So ni dia pada bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia nanti kita cuci balik lah. Kereta ni dah pernah cuci dah, dah pernah buka lah. Cuma tak ada nak cuci sebetul-betulnya cuci. So siapa nak buat pergi kerja ke apa ke, tak ada masalah. Seat belakang ni pun cantik lagi. Tak ada koyak-koyak apa. Seat depan dia tak silap saya dah tukar. So kereta ni macam ni lah keadaan dia, macam mana abang kakak tengok. Bonnet pun luar, tak ada masalah. So 1,500 saja. So tengok, jom kita tengok pada bahagian pilot dia. Ni lah dia pada bahagian pilot dia. Kereta ni enjin tak ada masalah. Kalau abang rasa nak berjalan jauh pun tak ada masalah kereta ni. Cuma kereta ni masalah awal dia aircon je dia tak sejuk. Kereta ni aircon sahaja. Memang nego nipis, aircon je masalah, benda lain tak ada masalah. So itu sahaja saya rasa untuk kereta Saga ni. Boleh tengok juga pada bahagian depan dia. Pada bahagian depan dia, inilah dia pada bahagian depan dia. Kereta 1.5, kita pun tak ada naik enjin, memang smooth sangat-sangat. Cuma body sahaja, body sahaja. So kalau abang kakak nak suruh saya buat Saga ni pun, harga dia dah jadi lain lah. So saya nego nipis 1,500 saja. So siapa berminat boleh WhatsApp saya dekat nombor yang saya pinkan dekat saya punya TikTok tu. So sekian daripada saya Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur serta dipermudahkan segala urusan dunia dan juga di akhirat. So sekian daripada saya.